Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zailani bin Somingan, guru cemerlang sains dari Sekolah Kebangsaan Parit Baru, Sabak Bernam, Selangor. Sempena persidangan Guru Karisma Kohort 1 2025 kali ini, saya ingin kongsikan satu projek yang saya beri nama CDE, Ceria dengan Energizer. Menginsafi bahawa anak-anak seusia 6 tahun hingga 12 tahun ini mempunyai tumpuan yang singkat terhadap pembelajaran yang diberikan, maka CDE iaitu Ceria dengan Energizer adalah salah satu kemahiran dalam pembelajaran sosial dan emosi yang perlu diterapkan oleh guru di dalam setiap proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jadi kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera klik-klik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Dua jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi 8, jadilah telinga trafik. 6 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Ia bermatlamat untuk menarik minat, merangsang perasaan ingin tahu dan memberikan keceriaan di dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. CDE ialah singkatan daripada Ceria dengan Energizer. Apa itu Energizer? Energizer ialah aktiviti ringkas yang boleh dijalankan sama ada sebelum, semasa atau di tengah-tengah pembelajaran yang sedang dijalankan. Mai tengok, tak tengok, rasa nak tengok. Mai tengok, tak tengok, rasa nak tengok. Dah tengok, rasa cemui. Dah tengok, rasa cemui. Mai tengok tang ni, Mai tengok tang ni, pi tengok tang tu. pi tengok tang tu. Depa dah tengok, awai hang tak mau tengok. Depa dah tengok, awak hang nak tengok. Pendekatan CDE ini iaitu Ceria dengan Energizer ini menyenaraikan aktiviti-aktiviti Energizer kepada kelompok-kelompok tertentu. Saya boleh bahagikan ia kepada 4 kelompok. Yang pertama, nyanyian. Yang kedua, pergerakan kreatif. Yang ketiga, membawa objek sebenar. Yang keempat, teknologi terkini iaitu AI, Artificial Intelligence. Pemilihan aktiviti untuk CDE Ceria dengan Energizer ini mesti mengikut kesesuaian PDPC cikgu di dalam bilik darjah. Apa objektif CDE Ceria dengan Energizer? Ada 4 objektif di dalam kajian ini yang saya bangunkan projek ini. Yang pertama, untuk menarik tumpuan murid terhadap isi pembelajaran yang dipelajari. Yang kedua, menjadikan rasa seronok di dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Yang ketiga, menambahkan kepercayaan dan hubungan baik antara guru dan murid. Keempat, menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan. Tahukah anda, generasi Alpha ini mempunyai tumpuan yang singkat terhadap pembelajaran yang diajar oleh guru. Sehubungan dengan itu, CDE iaitu Ceria dengan Energizer sangat penting untuk menjalinkan hubungan dan tumpuan murid terhadap proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Projek dan kajian
CDE Ceria dengan Energizer ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Parit Baharu, Sabak Bernam. Tempoh perjalanan projek ini dari bulan Mac 2025 hingga bulan Mei 2025 yang melibatkan murid-murid tahun 4, 2 kelas, tahun 5, 2 kelas dan tahun 6, 2 kelas. Kesemuanya seramai 120 orang murid terlibat di dalam projek ini. Projek ini dijalankan berfokuskan kepada mata pelajaran sains. Kerana saya sebagai pengkaji, seorang guru sains, lebih mudah untuk kita melihat dan mendalami serta fokus terhadap mata pelajaran sains. Pemilihan aktiviti adalah mengikut kesesuaian proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Sama ada menggunakan nyanyian pendek, pergerakan kreatif atau menggunakan objek sebenar yang dibawa ke dalam kelas untuk memberikan tumpuan dalam tempoh yang singkat kepada pelajaran yang Tepuk diajar. sekali. Harapan saya untuk CDE Ceria dengan Energizer ini supaya dia akan menjadi satu modul dan rujukan kepada guru-guru yang di luar sana untuk menjadikan aktiviti ini sebagai satu aktiviti sentuhan, sebagai satu aktiviti yang menarik minat murid ketika dalam proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada ketikanya murid kita akan Tepuk berasa 3 kali. hilang tumpuan dan tidak boleh fokus terhadap pembelajaran yang dijalankan. Jadi, dengan adanya CDE, iaitu nyanyian ataupun pergerakan kreatif ataupun bahan-bahan yang berunsurkan AI, tumpuan murid akan ditarik semula untuk meneruskan pembelajaran. Semoga kajian ini akan memberi manfaat kepada seluruh warga pendidik dan masyarakat yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dan selepas ini, antara cadangan-cadangan untuk CDE Ceria dengan Energizer ini adalah untuk membangunkan satu inovasi dan kita akan bangunkan satu apps ataupun aplikasi yang boleh digunakan oleh seluruh masyarakat Tepuk guru. sekali. Dengan adanya persidangan Guru Karisma ini juga, ia menjadi platform kepada saya untuk menyebar luaskan idea dan projek ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Doa saya kepada anda semua, semoga sentiasa dirahmati Allah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dalam kerja-kerja seharian. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.